Aku tak sangka punca hidup aku jadi hancur datang daripada sakit lutut yang aku biar berlarutan bertahun-tahun. Nama aku Firdaus. Umur 34 tahun. Dah kahwin, ada seorang anak. Kerja ofis kat Kuala Lumpur. Dulu, aku jenis aktif. Tapi makin lama, lutut aku mula rasa pelik. Naik tangga mencucuk. Bangun kerusi rasa sendi macam nak tercabut. Nak rukuk, sujud lutut terkunci, ngilu sampai ke betis. Mula-mula aku biar je. Ingat sakit biasa sebab berat badan naik. Tapi makin lama, badan makin lemah. Nak jaga anak pun susah. Solat pun terpaksa duduk atas kerusi. Hubungan rumah tangga pun terjejas sebab aku jadi cepat marah, cepat penat. Paling teruk, satu malam lutut aku bengkak besar. Tak boleh nak lipat langsung. Bila aku pergi check up, doktor cakap rawan lutut aku makin nipis tanda awal osteoartritis. Kalau tak jaga, risiko kena cucuk gel atau tukar sendi. Masa tu aku terduduk, tak sangka umur baru 34 dah kena macam ni. Aku tak sanggup hidup dengan sakit berpanjangan. Aku mula cari jalan lain, baca buku, tanya orang berpengalaman, kaji pasal herba tradisional. Sampai aku jumpa tentang tulang gunung, kunyit dan halba herba yang orang dulu-dulu guna untuk pelinciran sendi dan redakan radang. Masa tu aku jumpa jus Lenix gabungan herba ni dalam bentuk sachet. Aku cuba 2 kali sehari, koyak terus minum. Alhamdulillah, lepas beberapa minggu lutut dah tak terkunci, sujud pun tak setajam dulu, bengkak makin susut. Sekarang aku boleh solat normal, boleh bawa anak berjalan tanpa rasa sengsara. Aku kongsi cerita ni sebab aku tak nak orang lain lalui apa yang aku lalui. Kalau korang ada simptom sakit lutut macam aku dulu, cubalah ikhtiar dengan jus Lenix. InsyaAllah bermanfaat. Tekan button order now sekarang.